tuai padi tiga tangkai. Kalau kono kau majalah buta, mati badan merasai. Ku rindam dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mandai. Yo kau jala bak kau jala bu. Kisah bermula mulut orang kampung. Kisah ramai gadis cantik ke jolobu berkampung. Orang luar datang nak carian joki. Lain pula jadi terfikir nak buat bini. Tapi silap kono komat sampai tinggalkan pogong. Kopet bawah kau tiap bini tanggung jawab lupa. Mak ayah rindu tapi dia buat bodoh. Dah tak ada namanya sama nangis depan kubur. Kau jala butuh padi tiga tangkai. Kalau kono kau majalah buta, mati badan merasai. Ku rindam dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mandai. Yang luar salah tafsir kau bagadis kita bahaya lopet corai semua goto. Jadi milih dia jangan salah anggap. Napa lobbykan perempuan sebab laki boleh hidup. Kalau campak dalam hutan zaman dah berubah. Ada di tolan zaman dah tak ada mewarisi cerita. Bertauladan apa tak lain. Mengaku orang nogori bila tanya suku mana nak jawab pun tak reti. Boy tanya omak, boy tanya Uwan. Kok tak ada kesempatan boleh tanya kawan-kawan. Aktiviti bergurindam telah lenyap dilupakan sebagai suatu warisan. Majalah butuh padi tiga tangkai. Kalau kono kau majalah buta, mati badan merasai. Ku rindam dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mandai. Majalah butuh padi tiga tangkai. Kalau kono kau majalah buta, mati badan merasai. Ku rindam dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mandai. Awak makan padi silomang dalam bulu. Kok dah dapat yang dicari jangan terlangsung semayang subuh. Ayam kokok mah pengulu, itu tanda nak Kau siang. dah dapat orang jolobu tak sabar nunggu malam kau siang. Bawa makan padi silomang dalam bulu. Kau dah dapat yang dicari jangan terlangsung semayang subuh. Ayam kokok mah pengulu, itu tanda nak Kau siang. dah dapat orang jolobu tak sabar nunggu malam kau siang. Orang luar salah tafsir kau bagadis kita bahaya lopet corai semua goto. Jadi milih dia jangan salah anggap. Napa lobbykan perempuan sebab laki boleh hidup. Kalau campak dalam hutan zaman dah berubah. Ada di tolan zaman dah tak ada mewarisi cerita. Bertauladan apa tak lain. Mengaku orang nogori bila tanya suku mana nak jawab pun tak reti. Boy tanya omak, boy tanya Uwan. Kok tak ada kesempatan boleh tanya kawan-kawan. Aktiviti bergurindam telah lenyap dilupakan sebagai suatu warisan. Majalah butuh padi tiga tangkai. Kalau kono kau majalah buta, mati badan merasai. Ku rindam dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mandai. Majalah butuh padi tiga tangkai. Kalau kono kau majalah buta, mati badan merasai. Ku rindam dulu jangan pernah dipotikai. Tak tahu tanya dulu jangan kau mandai. Datuk Atan, wari. Saya pun kau negeri 9 yo. Kok iya kau negeri 9 kau suku apa? Suku apa? Suku Sakat. Suku Sakat Uwan kau? Ui, tak ada main Uwan dah. Mana nak poi pakai kot tengah-tengah hari. Alah, dan boleh yo nyanyi. Kau jolo bak, kau jolo butuai padi tiga tangkai. Kalau kono kau mak jolo buta pasti badan mau rasa. Ini kisah heboh mula tentang orang kampung. Baju Melayu 2, kuah asing. Yang satu tu ikat tepi.